Lampu camping ni jenis yang 2 in 1. Lampu kuning macam ni dia ada. Korang nak pakai lampu putih macam ni pun dia boleh. Tombol dekat atas sini kita boleh pulas-pulas untuk kuat atau lemahkan. Kuat ataupun lemahkan. Dia lah claim bateri IPX5. Hujan tak ada hal kot. Pergi camping letak lampu ni atas meja. Dia bukan function untuk lampu je tau. Jap, aku onkan dia punya Bluetooth. Jom kita test bunyi dia macam mana pergi. Alamak, iklan pula. Bagi aku lah, bunyi dia ni cukup treble, cukup bass, not bad. Lagu tu sedap. Orang tua. Playtime dia ni dalam 3 ke 12 jam. Tapi kalau kau pakai speaker dia pada kadar 70%, dianggarkan boleh bertahan sehingga 8 jam. Anggaran untuk cas penuh pula adalah 3 jam. Lampu kuning ni kalau pakai time camping, dilawankan pula dengan lampu yang putih macam ni. Korang rasa yang macam mana lagi okey ya? Barang menarik, stok tak banyak tapi korang boleh relax sebab harga dia tak berapa nak relax. Siapa yang nak beli tu, ambil nafas. Tapi kalau habis pada muka.